Akhirnya diorang sampai juga. Sosok di Cornhill. Okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Lama kita tak berjumpa lagi. Last aku pergi ride and camping dengan Wak Maon dekat Fraser Hill bulan 2 sebelum beberapa hari sebelum puasa. Sekarang ni 17 hari bulan 6. Aku dah lama tak pergi ride and camping. Bulan puasa memang tak pergi. Raya memang aku habiskan masa dengan keluarga. Sekarang 17 hari bulan 6, aku dengan family, dengan anak-anak, dengan orang rumah, nak bawa diorang jalan-jalan dulu. InsyaAllah selepas balik pada jalan-jalan, aku akan ride and camping dengan Wak Maon lah. Tapi tak tahu lagi ke mana. Okey, aku nak, kali ni aku nak bawa anak-anak dengan isteri, bawa pergi berjalan. Okey, nanti sambung lagi. Okey, sekarang dah pukul 3.41 petang. So aku dah nak masuk dekat pelepasan. Aku pesawat terbang pukul 4.55. Ni pun lagi pun tak ada buat apa. Sekarang pukul 3.42. Tak ada buat apa, tunggu kat luar ni. Jadi aku masuk je lah. Okey, sekarang pukul 6.13. Sepatutnya flight terbang pukul 4.55 petang tadi, tapi delay menjadi pukul 6.55. Terpaksa tunggu lah. Semoga pesawat kejap lagi tak delay lah. 6.55 harap dapat terbang lah. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, harapnya flight itu yang itu. Okey, aku nak pergi beratur dulu. Okey, sambung nanti. Okey, sekarang pukul 7 minit malam, baru masuk flight. Isteri dengan anak-anak sebelah sana. Keadaan dekat luar waktu ni hujan. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, Alhamdulillah. Sekarang pukul 9.42 malam. Aku bawa keluarga pergi jalan-jalan, pergi ke Sabah. Baru sampai ke airport. Okey, aku baru nak ambil kereta. Jom. Okey, sekarang aku baru nak ambil kereta.
Selepas ambil kereta, aku terus plan nak menginap ke Caesar Place. Caesar Place tu dekat berdekatan dengan Kundasang lah. Aku terpaksa gerak daripada KK ke Kundasang waktu malam. Okey, nanti sambung nanti. Okey, aku baru lepas immigration. Ni adalah permit untuk orang yang bukan anak Sabah. Dia akan pegang permit ni. Nanti sebab kita akan pulang balik permit ni, masa waktu balik kena simpan lah benda ni. Okey, sambung nanti. Okey, aku dah ambil kereta. Sekarang ni aku nak terus naik pergi ke hala ke Kundasang. Okey, jom. Okey, alhamdulillah kita dah sampai kat homestay kita. Sekarang ni dekat Caesar Place. Caesar Place ni dekat berdekatan dengan Kinabalu Park. So ni kita ambil bilik kecil ni untuk bermalam satu malam kat sini. Nanti esok pagi barulah ada aktiviti-aktiviti yang kita akan buat. Tak tahu lagi aktiviti apa. Pusing Kundasang tu esok pagi, insya-Allah. Okey, sambung nanti. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Sekarang pukul 5.30 pagi. Aku dah lepas sembahyang subuh tadi. Aku baru nak keluar ni. Tapi pagi ni aku gerak solo dulu. Orang rumah dengan anak-anak masih dekat bilik. Diorang plan lambat sikit nak check out. So aku keluar dulu. Nanti aku nak buat beberapa aktiviti dekat luar. Baru mungkin dah lebih siang sikit baru aku ambil diorang keluar check out daripada Caesar Place ni. Tu adalah Gunung Kinabalu. Okey, so aku nak keluar dulu solo ni. Okey, sambung nanti. Okey, assalamualaikum kawan-kawan, selamat pagi. Sekarang ni aku on the way. Aku on the way ke, insya-Allah, ke Sosodikon Hill. Yang mana Sosodikon Hill ni beberapa tahun lepas aku pernah naik masa aku masih belum ada anak lagi. Nampak tak view? Okey ni. Okey, ni sekarang ni jalan menghala ke Sosodikon. Aku gerak solo dulu sebab orang rumah cakap dia nak lewat sikit. Dia ada dekat Caesar Place. So pagi ni aku bangun awal. Aku ke Sosodikon Hill dulu. Bunyi apa? Tali pinggang. Okey. Jom. Oh, kat sini nampaknya macam ada chalet juga ni. Mana tempat bayar parking dia ni? Okey, kita akan jalan kaki. Masa tu aku bayar dekat sebelah rumah ni, rumah kayu ni. Masa tu dia ada pondok kat tepi tu. Tapi ni dia dah buat tempat cantik tu. Macam kaunter tu, kaunter yang besar ni.
Esok pergi. Pagi. Okay. Ya, dari sini ke Seremban, sarang wakil saja. Okey. Sempat dulu. Ini dewasa. Tak, saya seorang je. Seorang. Okey, jadi kalau seorang RM5. RM5. Okey. Ya. Ini lepas kamu. Ya. Lepas pendaki nanti pulang balik sini. Okey, baik. Ya. Okey. Saya. Okey, ni adalah pas kita. Nanti nak kena pulang balik. Okey. Gunung Kinabalu kat belakang. Kita kena naik atas dulu. Okey. Kita kena naik sampai atas sana. Ni jalannya senang je ni. Morning.
Dulu masa aku naik jalannya teruk sikit. Ni dia dah. Kali ni aku pergi nampaklah penambah baikkan dia. Semput. Start. Tak jumpa lagi semandak ni, Bik. Apa dah? Okey, sampai. Okey. Kawasan bukit-bukit sekitar Sosodikon Hill. Okey. Ni pemandangan kawasan sekitar Sosodikon. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, sekarang aku dah turun daripada Sosodikon. Aku kat parking kereta ni. Aku dah nak balik bilik homestay aku. Nak ambil, diorang anak-anak baru bangun tidur. Diorang tengah bersiap nak kemas, nak keluar lepas ni. InsyaAllah lepas ni aku tak sure sama ada aku nak bawa diorang pergi Sosodikon ni ataupun pergi desa dairy farm dulu. Tengoklah nanti macam mana. Okey, nanti sambung lagi. Ni kali ni lepas yang aku hiking solo tadi tu, anak dah bangun tapi gunung dah tertutup lah dengan awan. Tak dapat lah diorang nak tengok gunung. Nak daftar lagi. Nah. Sekejap, Mak. Okey, kejap lagi kita akan hiking. Tapi dah tak dapat tengok sangat lah gunung. Gunung pun dah tertutup dengan awan. Okey, minum jap, berhenti jap. Okey, kali ni kita naik dengan anak-anak. Tapi pemandangan Kinabalu dah tertutup dengan awan sikit lah. Sebab tu tadi aku bangun awal pagi, aku pergi sini dulu tadi sebab aku nak tengok gunung.
Aku tak apa sihat ni semua. Okey, jom. Kali kedua aku masuk hari ni. Tadi pagi dah sampai. Tadi pagi aku nak tengok gunung tu, aku awal ni bawa budak-budak untuk hiking. Sekejap. Farah. Sekejap sabar. Minum air. Minum air. Ya, minum air. Yang kelatihan, dia orang berehat. Sekejap. Sikit lagi dia orang sampai atas. Okey, nanti aku sambung lagi. Akhirnya dia orang sampai juga. Sosodikon Hill. Dedek. Gambar lah. Ni gambar. Cepat. Nak video ke gambar? Jana tu Jana bang, awak tengok bang. Ada Jana Rauda. Tengok depan. Rauda. Dia kalau nak bergambar dengan gunung ni pukul 6 pagi sampai pukul 8.30. Lepas tu dia dah mula berawal macam ni. Lepas tu dia clear balik sekitar pukul 5 petang. Nanti dia clear balik. Okey, ni adalah view sekeliling. Okey. Aku nak bergambar dulu. Nanti sambung lagi. Okey, jom ambil gambar. Okey, sekarang kita dah ambil gambar sekejap ke atas. Sekarang kita nak turun balik. Lepas ni kita akan pergi ke Desa Dairy Farm. Okey, sambung nanti.